kita akan ada satu produk baru yang betul-betul digital dekat negeri Johor lah. Bukan sekaligus buka semua. Kita ada every month satu-satu jenis. Kalau kita tengok kan, kita dah mulakan dengan naik zoo kita, dan depan ni kita akan ada Sungai Melayu, lepas tu kita ada Museum Toko, Komplek Warisan. Kita one by one. So every month orang menunggu ada produk-produk baru yang dilancarkan kat Johor. Ini semua kerja orang gila. Tapi lama kelamaan you mula realise how he's actually working, dan you mula realise dia betul-betul in niche detail. Kadang-kadang saya pun rasa saya pun takkan tanya pegawai saya sampai detail macam tu, tapi dia go on niche detail, tapi dia ada result. Dan di Johor ni kita bagi kepentingan pada KRT. Kalau tengokkan KRT di Johor tahun lepas jurung-jurung kali MB bagi dana daripada kerajaan negeri 600 KRT dan 5,000 dana pengurusan daripada kerajaan negeri, dan tahun ni diteruskan pada 700 KRT. Biasa mereka terima dana daripada kerajaan persekutuan, dan hanya negeri Johor bagi dana untuk KRT ni. Kita sediakan platform-platform yang penting untuk mengenalkan mereka. Dan dari sudut tu Johor juga dah mulakan Johor Cultura. Johor Cultura ni satu event yang berlaku di setiap daerah, persembahan hujung minggu yang kerjasama dengan Majlis Kebudayaan Negeri Johor. Kita mengenal pasti bakat-bakat yang raw talent dekat daerah-daerah ni. Kita sediakan platform untuk mereka buat persembahan.